The purpose of today's vlog is 24 hours English. Vlog ni nak buat lawak ke belakang kamera. Estetik. Sebab nak estetik. Kau tahu tak? Color tak mainkan pada semua. I need to go to pharmacy because she's sick. Dia cakap apa Am ni? Bagi tahu Am ni, bagi tahu viewers. Maggie. Tak. Kau belakang tu Maggie. Aku cakap Yun. Shout out to all. Hello guys, today we just got our data science quiz. It was super hard, man. Actually, I'll show you next time. Najla nampak batik tak? Macam marba. Sebulan lagi kita akan jumpa vlog ini. Lagi sebulan. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat pagi di pagi hari. Sekarang adalah tepat pukul 8. Tepat pukul 8. So kita ada Batik, driver kita. Dia bawa Khalid. Dan kita ada Najla. So untuk vlog hari ni adalah hari ni aku akan edit yang macam estetik. Aku kenapa kau gelak? Kenapa perlu bagi tahu? Tak, supaya diorang tak macam sebab vlog aku yang lain cik macam diorang nak tengok. So ni aku akan macam edit dia. Tapi tengoklah akan jadi ke tak. Yang macam estetik, yang macam estetik lah. Macam aku tak nak banyak sangat edit sebab aku dah penat nak edit. Okay, so kita akan tengok macam mana. Sekarang tentatifnya adalah, okay, aku tulis kat sini kan tentatifnya. Okay, last data science 8 pagi. Ada quiz and ada presentation. And then pukul 10.12 aku tak ada apa-apa. And then kita ada internship punya cakap-cakap. And then lepas internship kita ada gelap. Ada MPU4. Lepas MPU4 tapi pergi badminton. Lepas badminton malam ada raya. So hari ni sangat hectic. Okay, so that's why aku memilih hari ni untuk buat. Okay guys, so kita akan tengoklah macam mana vlog ni berjalan. Okay, sekarang kita nak pergi ambil parking dulu. One. Jadi kita dah sampai kelas. Aku tak tahu korang kedengar ke tak. So kita ada Najla, Berarti Zaza. So kita orang sekarang semua duduk belakang. Dan kita orang kau tak muka berbang tu. Kontrol bodoh. Kita orang semua duduk belakang. Tapi tak tahu kalau kita akan dipindahkan ke depan. Sebab depannya kosong. But we don't know how. Let's look how we end up with this situation. Kau daripada vlog aku sebenarnya kau tak bercakap. Kenapa malu ke? Daripada kamera jadi malu ke? Jadi yang tangan je bergerak. Geram pula aku. Kau macam ni dah tak jadi estetik dah Batik. Oh ya, okay. Aku baru nak edit estetik. Mana? Macam nak vlogkan quiz. Okay guys, Sophie and Najla got presentations today. So kita baru habis quiz. Big thing. Ni takut pula aku tengok. Dah ada ya. Ya, kita baru habis quiz. She's so scary. Di sana Abu Bakar. Okay guys, I'm so sorry, but the purpose of today's vlog is 24 hours English. Jangan get the attention lah. Today is 24 hours English only. Okay? So you only need to talk English. Everyone who is in this camera, these videos, need to talk only English. Okay? Okay, need to speak only English. Thank you. Okay, agree verbally. Broken. Jangan buat lawak kat vlog ni. Kat vlog ni nak buat lawak ke belakang kamera. Estetik. Sebab nak estetik. Kau tak kena edit. Okay. Korang berdua. Hari ni vlog kita adalah fully English tau. Alright. So you guys need to talk only in English. Okay? By country, it's moving by the campaign type that you search. For example, like you search campaign type for research and then add platform for meta ads.
rules by countries are moving. So the Tina, the rose it's referring to what? Or the pattern. Oh yeah, the pattern rules meaning that it's good. Yeah. So we cannot evaluate how many conversions we will get because that is different. That will come later on after we already advertise. But clicks is something that we can actually try to reach. Right? So Hello. Hi everyone. So, we So, just finished Our data science class. This is Batik. Aku tak tahu kenapa dia macam penat sangat. But dia tak present. Wait, kan fully English? supposed to speak English. Yeah, I'm so sorry. It's fully English. So we just end our data science class for this semester. No, but actually data science class is fun. Yeah, even though it's 8 a.m. I'm so in love with data. I think Una would love this class because this is really really her thing. I think the lecturer. Hello, we are in data science class. Color tak mainkan pada sekolah. Everyone loves Test her. pun tak ada tanya pasal color kan. Okay guys, so kita orang baru it's fully English. Habis selesai setting. Tak payahlah bahasa Inggeris tu aku nak kena fikir pula. Tapi kita orang baru selesai sesi bergambar dengan Dr. Farahida. Gambar dia kat sini. Kecikik. Okay. So itulah gambarnya. Okay. So sekarang aku tak ada apa-apa. Okay, tapi aku tak tahu dia ada apa-apa tak sebab sekarang baru pukul 10. So kita punya agenda pertama dah siap. Kecik. Aku akan masukkan macam tu. Okay, so dia orang tengah bergambar. Ini tengah berborak. Ini pun macam penat sangat dia. So that's all. Bye. Jadi sekarang tadi pegang kamera belah kanan belah kiri. Sekarang kita nak pergi Billion. Kau nak pergi dia nak dah nampaklah dia nak pergi mana kan? To go to pharmacy because she's sick. She's like so sick. Dia macam off camera dia tak macam ni pun kan. Dia tak se-concern. Ini kan Batik. Tapi kesan kat you Batik kesan you kan? Kenapa tadi tak tidur nyenyak kan? Tak ada dah. Betul tak terus nyenyak weh. Aku macam sikit lagi Batik. Okay. Anyway guys, we are heading to B4 sebab Najla nak pergi ambil punya IC jadah pula. And then we want to go to Billion and she wants to go to pharmacy. Okay. Because she had been like maybe 3 days straight. Why lah? We have to talk in English. No, dia tak tahu English. No, really, okay, we start now. Okay. Now. From this moment 10:20 we will start to talk in English. Bahasa Inggeris lah Najla. You lah, I cakap dah. Bahasa Inggeris. Oh, sorry. I told you so. So today we are going to buy. I want to buy some just a tissue. Oh ni Najla. Toothbrush. Oh, toothbrush. Okay. I want to see my braces toothbrush. Let's see if it's here. I don't know. Kalau ada memang gempak ah. Tapi dia jarang ada sebenarnya kat kedai macam ni. Jom kita cari dulu. I want to find tissue. Oh my god. Pukul dia judging ni. Okay, let's go find tissue. This is not tissue Najla. This is tissue. Oh, this is tissue, sorry. Let's see. Belah sini juga. Aku nak sikit je. Oh, sorry. You want a little only? Yeah, because we already want to move out from that college. From that. We ni lagu Gen Z. Kita dah Manglish. Apa? Aku tak tahu kenapa nak beli rotan Billion. Beli apa? Oh. Guys, aku beli tisu je. Datang Billion besar-besar beli tisu. Taklah, aku datang sini nak beli Watson lah kan. Najla, tunjuk sikit beli apa? Amni tunjuk sikit beli apa? Batik tunjuk beli apa? Harga Amni dengan Batik ni anti bau badan. Ni yang tadi kena konsult tu sekejap lagi aku. English in one word. Shaila. Amni, say English word. Hi. This content is English. Hi is so general. Hello. How are you? Okay, we found my other friends. Hello, my
My other friend. Sophie. Where's your brooch? English. I'm sorry. I can't take this off. They try to buy. Guys, I'm getting married. You married yourself? So you bought it yourself? They try to buy some accessories. It's so cheap. To buy breeches for Sophie because she wants to wear it on her baju kebaya later. Oh, and this night. This night we are having. Adik makan tu, boleh tu. Sekarang Amni bagi ni. Itu pun nak test eh. Kinder Bueno ni bukan benda baru pun. Nak juga test. Kalau dah test, kena bagi lagi satu untuk yang taste. Fake. Okay, Ini dia katakan tak menarik. Weh dia cakap. dia kata apa tak menarik? Ya, dia siapa muka? Dia cakap apa Amni? Bagi tahu viewers. Tak nak bagi tahu. Bagi tahu. Okay, apanya? Apanya? Okay, apanya? Bagi tahu. Bagi tahu aku. Nampak bodoh. Okay, Amni apa? Bagi tahu Amni, bagi tahu. Dia cakap Habis tu suka balik. tak menarik pun. Tapi dia ambil juga. Ambil dapat taste. Anyway guys, kita orang pergi bilion. Kita orang pergi bilion. Aku beli tisu. Batik beli apa? Tadi yang dia kena consult tu. Sabun! Sabun. Okay, Najla beli apa? Apa dia rotak? Najla beli roka kat bilion. Lepas tu dekat Watson tadi kau tengok. Oh, rota. Amni beli apa? Amni beli itu yang Najla test tadi. Cakaplah. Bisik. Macam Amni bisik tadi. Kenapa? Ha? Magic. Tak! Kat belakang tu Magic. Aku cakap Mek Yun. Laju kat kaunter Asal. Tapi apa ni? Tapi dia tak Sabun juga. Weh, bagus. Wanginya. Tutup kot macam risau aku. Dia ni sesuai untuk orang yang kuat berpeluh, bau badan. Dia cakap macam tu ke? Ya, aku terus macam akan masukkan tu dekat ni. Aku terus macam ya, ni maksudnya aku. Macam apa ya? Maksudnya sebab dia cakap kat kau, so kau rasa itu kau lah. Banyak kali. Memang nak tengok boleh pakai. Banyak kali apa? Banyak kali dia ulang. Lepas tu dia macam cakap, oh ni saya dah test dah dekat anak saya. Saya belilah. Dia ada orang mahal macam mana sekalipun. Dia tak berbau. Lepas tu saya beli ni terus tak berbau. Aku terus macam Bapak kau pun termakan lah. Kau percaya lah kiranya sekarang? aku macam ter-ouch lah. Oh. Macam aku ke yang bullshit ni. Bau siapa ni? Bau anak dia ke bau aku? Kau stop cakap sekarang. So jangan edit estetik kan sebab tak sesuai dah. Anyway, Batik termakanlah dengan benda tu. Sekarang kita orang nak pergi apa? Sarapan. Sarapan ke? Brunch? Ya, it's brunch. Dekat mana? Dekat mana? Apa nama kedai? Dekat mana? Tepi ni? Dekat nasi kanan Melayu lah. Woi, kalau aku tahu aku bawa raket aku dulu sebab aku nak ni. Aku nak letak sini Instagram ni. Jadi korang, so let's go. Kita akan jumpa Azad dan Siraj. So kita akan buat transition. Phew. We are having breakfast here. So shout out to all. Hello guys, today we just got back from our data science quiz. It was super hard, man. But we were able to finish it on time. This bread bomb is so goated. Come to Salim. Good. Thanks to Azad for taking my video. Hari apa? Hey, English. Why you suddenly vlogging? Why I suddenly vlogging? Why, Batik? Explain to me. For me. Malah nak guna otak. So for Luna, today is a very hectic day for her. Okay. It's actually a valuable time for her to record. Yes. Thank you, Azad. Okay. Amni, any English word? No. Senang. Today is quite less of a hectic because she doesn't she actually presents herself. Aku copywriter.
Yelah, ni sebab orang percaya. Love letter? Lepas habis present ke apa? Tak, itu macam projek dia lah. One of the project yang dia buat lah. Love letter? Oh, dah tu sebab aku kat Kuala Oh, ya ke? Oh, love letter is one of Itu je the... lah, one je projek yang dia ni. Itu je projek yang jadi, bodoh. Pasal ada satu lagi dia nak tunjuk yang dia punya. Tapi tak boleh buka. Tapi time tu dia tak tahu, dia tak boleh buka. Dia cakap, dia tanya, do you have any more project kan? Patutnya boleh cakap no. Dia cakap, yes, I have one more. So dia sudah 5 minit dah buka. Actually, I'll show you next time. What is your daily life punya routine kan? So mana cakap, oh I usually cook every day throughout my days kan. So Muhammad ni cakap apa? Aku ajar semua aspek aku. Orang ni dia cakap dia lecture semua member-member dia. Dia cakap, all my peers look me as a Idol. Dia cakap orang idolize dia. and they often come into my room when I was coding and ask for questions. Sumpah dia cakap zaman dia nak hak weh. Bodoh, kau nak aku cakap apa? Dia sebab jual diri dia tak ada dalam diri dia. Menipu time God. Dia baru datang kerja kan macam who are you? Like who are you? Dah kau bayangkan. Okay, sekarang semua orang nak buat hala tuju masing-masing. Aku dah batik je hala tujunya sama. Sebab kita orang satu. Kita ada satu katil. Weh, takut. Tapi sekarang nak berehat. Nanti akan ada satu time kita akan... Kita tahu kita kena berehat. Kau diam. Kau diam. Okay, so nanti kita orang akan ada 3 benda yang berbeza berlaku dalam satu waktu. Aku akan beli badminton. Mana? Aku akan pergi tengok internship. Internship. Tu. Najwa nampak batik tak? Tak, maksudnya kan dia boleh tu. Lepas tu Ami ikut kat tu. Tapi Abi tersorok lah duduk belakang aku. Weh, jangan baru gelak tu. Tersekat braces aku kat belakang ni. I cakap vlog ni penuh dengan gelak tu. Ya doh. Tadi awal-awal aku cakap tahu vlog nak estetik. Sebab aku malas nak edit. Sekarang dah jadi. Macam marbah. Sebulan lagi kita akan jumpa vlog ini. Lagi sebulan. Aku masuk kau nak kata aku malas edit kan? Oh guys, we make Pak. Pak, this is for my vlog today. Say hi. Aku yang menjauhi dia lah. Jauhi dia lah. Masuk ke? Okay. Baik, Pak, kalau nak jawab lah. Nampak lah. Tapi macam... Kenapa semua orang ni? Assalamualaikum. 15 minit. 15 jam.